Story time. Okey, tahu tak semalam aku pergilah buang sampah dalam pukul 6.30 macam tu tau. Biasanya laki aku lah yang pergi buang, tapi semalam dia balik kerja lewat, so aku lah yang kena pergi buang. Kebetulan pula tong sampah tu Pakcik Alam Flora tu letak jauh, so aku nak kena pergi ambil selang 2 buah rumah macam tu, rumah taman perumahan tau. So ada satu kereta tu lalu sebelah tau. Dia slow sangat. Tu aku faham lah kenapa slow, sebab dekat depan rumah tu ada bongkar tau. Tapi dia slow tu, dia buka tingkap. Dia cakap apa? Dia tu dah tua tau. Aku tengok umur dalam 60 lebih macam tu. Dia botak licin tau. Tapi dia bahasakan dia abang. Dia cakap, "Hai, Mela, abang hantar kan? Nak pergi mana? Buang sampah ke?" Aku dah rati, ya Allah, takutnya aku. Lepas tu dia macam nak buka pintu tau. Dia dekat tempat driver tu nak buka pintu sebelah dia. Aku dah cuak dah. Tapi nasiblah otak aku geliga betul waktu tu. Aku dah scary gila dah. Aku berpandang macam tu. Aku senyum macam tu. "Pakcik nampak saya?" Aku cakap macam tu. Lepas aku cakap macam tu, aku tak tahu lah darah dia terhenti ke apa. Muka dia, aku boleh nampak muka dia cuak sangat-sangat pucat tau. Dia terus belah macam tu je. Dia terus tekan minyak dia laju. Memang laju, sumpah laju. Sampai ada satu bongkar dekat depan tu lagi. Dia langgar je tau, tak boleh nampak kereta dia tu macam terlompat macam tu tau. Aku dah latih, ya Allah. Salah ke aku? Siapa tak seram kan? Dia set nak buka pintu macam tu. Aku dah takut kan dia colek aku kan, mampus aku. Balikkan menangis lagi aku cari aku. So aku buat, "Pakcik nampak saya ke?" Aku buat macam tu tau. Siapa tak cuba dah pukul 6.30. Nak maghrib lah, senja-senja. Hantu pergi buang sampah. Aku harap sangatlah pakcik tu sihat walafiat. Aku takut dia demam. Aku tak tahu macam mana aku boleh terfikir nak buat macam tu. Tak tahu. Sorry pakcik, apa suka kata saya? Gateng.